Hey, Assalamualaikum. Welcome back to my channel. It's Anas. So, sekarang kita berada di Buragas Serendah. Buragas apa panggil ni? Lasak Dirt Bike. Untuk merasai off-road, guys. Oh, ini memang first time lah. Bukan selalu. Apa motor kita bawa? Ni dia. KLX 230S. Sama Atira ada. Masuk juga. Atira ada, Yui ada. Dira pun ada. So sesi pagi ni 4 orang je. Tapi bukan motor ni. Ini motor elektrik tau. Kena juga. Kena try je. Nanti kena try juga. Ini Nanti model try. Model apa? Aku dapat 25 je. Ya, dok. Dia mungkin E25 kot. E25. Okey, E25. Tapi kita akan bawa motor ni dulu, 230S. So kita tengok daripada tayar. Pusing dekat atas jalan. So korang tak dapat rasalah feel experience, durability, orang cakap agility KLX ni. So kat sini adalah tempat yang paling sesuai lah untuk korang test motor ni semua. So tapi kita akan test dalam keadaan dan situasi terkawal lah. Kita ada 3 orang marshal dalam ni. So Abang Pian akan berada kat depan, Noah kat belakang, Napi dekat tengah. So bergerak ikut pace masing-masing. So jangan kejarkan pace diorang. Sebab Nampak lagi. Sekejap, Abang, on dulu. Satu lagi benda penting. 360 dia pun dah rekod. Ni rekod dah. Mantap ngam. Merah dah. Kingam. Woi, tinggi dia punya ni. Okey, ready lah. Okey, dekat sini dia ada ABS lah motor ni. Kalau ABS tu kita guna untuk on road lah. Untuk off road, kita tekan ABS dia lama-lama sampai dia berkelip, hilang. Oh, masuk air guys. Oh. Kita dah start masuk. Oh, ni masuk air lagi. Testing. Woohoo! Oi, wayo. Oh, ni masuk jalan. Oh, dah naik start. Tadi silap kita tarik kelas tu. Dia bukan ni bukan on road. Dia on road. Kau tak payah nak cover kelas. Okey. Baik. Okey. Dia off road ni jangan kedekut. Bagi je. Baik. Macam ni kan. Dia kalau macam ni nak saman, kau kena berdiri. Oh. Berdiri kau pulas. Kalau Okey. lah, kalau kau boleh duduk lah. Okey. First time dah jatuh dah. Aduh, tak apa. Pengalaman. Oh, dia macam barak bawa kat jalan licin lah. Tapi still ada grip. Power betul lah motor ni. At least ada lah.
Dah pernah jatuh lah. InsyaAllah lepas ni tak ada dah kot. Oh, batu besar, batu besar. Hoi, yoi. Oh, rasa macam nak slip tapi ada lagi apa? Grip. Ngam, lepas. Turun bukit. Weh, so far dia punya suspension dia tak rasa tau, macam bouncy. Mungkin keras punya suspensi macam mana? Kira keras ke? Oh. Dari segi power, so mungkin sebab dia CC 230, tapi still ada power. So macam just a fun bike juga lah. Tengok naik bukit guys. Oh. Sangkut juga. Tak lepas juga. Nak cuba berdiri tadi. Tak dapat. Mana ni perempuan elok naik ni. Aduh, itulah malu ni. Kena bahan ni. Bismillah. Okey. Mana ada? Tak ada. Okey je. Okey je, mana ada. Malu Tapi nasib dia tak terangkat lah. Kalau dia senang terbalik lah kalau macam tu. Sebenarnya tak perlu sampai atas tu separuh. Kita jaga kuat nak main. Tak payah guna kelas pun tak apa. Kan? Nah, tadi saya nak berdiri tadi. Tak jadi, tak dapat kawal. Jatuh tadi tu. Bila terhentak tu pinggang kita tak sakit lah. Kalau kita laju pun tak apa. Berdiri je sambil laju, tak ada masalah. Tapi kaki jangan lurus macam ni. Kena bengkok. So kita kena ada kuda-kuda. Pasal kuda-kuda macam ni lah. Ada kuda-kuda kat tangan. So kita boleh main. Jangan tegak macam ni. Bila tegak macam ni, kita langgar sesuatu kita tak boleh kontrol, kita akan jatuh. So bila macam ni kita boleh balance macam ni. Oh, so kita dah jatuh 2 kali guys. So kena tukar motor ni 140 tak silap.
Dah 3 kali dah guys jatuh. Oh, masuk. Suatu benda baru kan. Tak boleh kau. Ayo jatuh je. Oh, laju-laju dia orang ni. Oh, untuk cornering pun okey. Dia rasa macam nak straight je. Oh. Ah. Weh.
Rehat jap. Kena rehat 2-3 kali jatuh adik. 3 kali weh. Bawa motor kecil jatuh. Ada gagal. Tak boleh ni. On the road tak boleh, off road pun tak boleh. Macam mana tu? Memang lah. Inilah dia 230. Tapi separuh jalan je dapat rasa. Tayar jagung. Pakai tayar 7521. Trace GP21F. Enjin dia memang lumpur guys. Ada number plate dia. Jalan. So ini satu lagi model 140R. Ada yang macam ni lah. Sampai cornernya tegak bye bye. Sedap. Dia enjin mati tengah run. Kan starter jalan terus. Bocuk. Dah saya try tadi yang Ini yang model elektrik. Ni apa nama ni? Modelnya? Yang ni MX EV1. XAV. MX EV1. XAV1. Tak keluar lagi tak? Ni ada R&D. R&D lagi. pakai mic. Boleh angkat guys. Pakai mic apa ni? Dah. Masih dia ringan. Cabut bateri jadi basikal. Basikal tak? Si ada tail belakang so tak kisah boleh bawa on the road. Ada kabur-kabur tak ada. Tapi sebenarnya bila hari daily punya tak perlu cabut. Daily punya ni je. Yalah. So kita tepi lah. Oh, direct. Oh, dia So kalau macam kita nak perlombaan ke apa ke boleh bawa spare lah. No problem. Just berapa lama kalau kosong? 6 jam. 6 jam baru penuh. Kalau 6 jam tu daripada zero. Sebenarnya kalau 50% lagi cepat lah. Kalau rumah flat kena cabut lah. Kalau rumah bawah pakai semi je lah. Oh, Kalau rumah flat nak kena naik motor pula kan. Ai letih, jenuh. Marah, repair lift maksudnya repair lift. Oh. Alhamdulillah. Anjing. Santai-santai je guys, balik. So tadi dalam kos kita dalam jam juga. So ni nak on the way balik dah. So alhamdulillah selesai juga. Kita sempatlah merasa KLX 230 dan juga 140R. Model 140 KLX, 140R dan 230. Untuk aku, kalau nak power 230 lah, lagi tinggi. 140 pun not bad lah, a fun bike. Biasalah, bak kata orang tak jatuh tak belajar. So kena jatuh juga. Nah, Belajar sesuatu. belajar sesuatu? Sila like dan komen So narik helmet pun tak buka lagi. Nice. Oi, so kalau korang ada peluang untuk dapat test motor ni, aku rasa korang kena try. Sebab dia motor ni apa panggil? Pengalaman off-road ni tak akan dapat di on-road. Rasa licin. Dia macam ibarat kau bawa atas jalan raya yang basah hujan. Macam mana? Satu ayat. Macam mana? Tak jatuh tak belajar. Kena jatuh 3 kali guys. 2 dengan motor 2 dengan 230 ni, 1 dengan 140. So dua motor dulu jatuh. Dulu aku belajar. Lesson learn lah. Lesson learn lah. Tak jatuh tak kawan. Tak jatuh tak kawan.